Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adana kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adana kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adana kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muka surat 14 kan? 14 15? Mana 13? 13. 13. Oh, 13. Dan telah sampai. Ini ada bawah. Muka surat 13, 3 bagi pada bawah. Dan telah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid darain amin. Dan telah sampai akan kami bahwasanya malaikat yang menanggung arasy apabila hampir malakil maut daripada mereka itu malaikat yang menanggung arasy, hancurlah mereka itu. Telah sampai akan situ dia naik sebari. Oh, naik sebari tak apa. Telah sampaikan kami, banyak dia tulis telah sampaikan kami ini dikaitkan dengan adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata ya. Tu kami ini Umar bin Abdul Aziz dan juga selain daripadanya. Hingga jadi seorang pada mereka itu malaikat yang menanggung arasy seumpama seurat rambut daripada terkejut. Kita terjemah dengan apanya? Dengan terkejut. Terjemah dengan terkejut. Maka sambungan hari ini, dan telah sampai akan kami bahwasanya malikul maut menanggal akan ruh anak Adam daripada bawah tiap-tiap anggotanya dan di bawah kukunya dan uratnya dan bulunya, dan tiada sampai roh itu daripada sendi kepada sendi, melainkan dan ada ia roh atasnya, atas sendi, kembali semua tu, atasnya, atas sendi, atas segala anggota, bawah kuku, urat, daripada 1000 pukul dengan pedang. Maksudnya nisbah merasai kematian seseorang itu, tiap-tiap anggota, tiap-tiap urat, tiap-tiap sendi, seumpama terlebih daripada 1000 pukul dengan pedang.
Itu orang panggil kesakitan mati. Dan ditikam dengan mata tombak. Dahsyat mati ya, dahsyat. Orang yang tak rasa dia tak tahulah. Mati dulu baru rasa. Za'iqatul maut. Za'iqatul maut. Merasai mati. Terjemahan merasai mati. Apabila kita baca bab mati ni maksudnya rasa. Bukan di atas khabar semata-mata tetapi rasa keadaan mati. Baik, dan telah sampai akan kami bahawa jikalau menghantar sakit seorat bulu ruma daripada orang mati itu atas isi 7 petala langit, dihantar sakit. Qadar sakit ni bagi seorat bulu ruma, keadaan hendak mati, sakit dia macam mana? Kalaulah dihantarkan sakit bagi seorat bulu ruma daripada orang mati itu atas isi 7 langit dan bumi, nescaya mati sekalian mereka itu dan hancur mereka itu. Tu dia sakit dia tu. Nak abang kata sakit, tu baru sakit nak mati tu. Qadar itu sakit hak dalam neraka tak boleh nak cerita. Apapun adapun diceritakan di sini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan sakit, dahsyatnya sakit tu baru seorat bulu ruma nak menanggalkan ruh daripada keseluruhan badan. Bagi seorat bulu ruma sakit dia sekiranya diletakkan pada 7 petala langit dan 7 petala bumi, hancur habis semua. Boleh rasa? Tak boleh rasa no? Fikir pun tak apa nak sampai. Sakit macam mana? Belaga putih kering di bucu pun sakit. Tu baru belaga, hak ni nak tercabut. Baik, hancur mereka itu hingga apabila sampai roh kepada halkum, memerintahlah, yakni memerintahlah Allah tambah ia mengambil nyawa anak Adam, Malikil Maut. Maksudnya telah memerintah oleh Allah Ta'ala akan Malikil Maut mengambil nyawa anak Adam. Itu orang Mu'taridah. Ni orang jumlah Mu'taridah ni. Dia punya ghar-gharah kan, nyawa duduk di halkum ni ghar-gharah, nak tercabut dah. Baik, dan telah sampaikan kami bahawasanya Malikul Maut apabila mengambil nyawa orang mukmin dijadikan akan dia kan nyawa orang mukmin. Ni nak buat tentang nyawa ni. Ni nak cerita tentang nyawa. Apabila mengambil nyawa orang mukmin dijadikan akan dia akan nyawa orang mukmin di dalam haririn, yakni kain sutra yang putih, yang harum daripada kasturi, yang sangat harumnya. Tu keadaan nyawa. Kita lalu kita sebut roh kan. Ada sebab pendapat lama roh itu nyawa. Ada pendapat ulama roh-roh, jasad-jasad, nyawa itu adalah takluk. Atau juga dikatakan hasilan nyawa dan jasad, roh dan jasad itu adalah nyawa hidup. Seperti orang bubuh oksigen,
beroksigen. Tak kira lah oksigen orang ke oksigen ikan. Lepas tu dia buih. Ikan lah mudah buat contoh. Petik situ je keluar buih. Tu. Banyak pendapat. Adapun yang kita ketahui berkaitan dengan nyawa orang mukmin juga dikatakan roh. Dijadikan akan dia dalam haririn, yakni kain sutra yang putih yang harum daripada kasturi yang sangat harumnya. Itu roh bagi orang yang mukmin. Dan apabila mengambil nyawa orang kafir, dijadikan dia nyawa orang kafir di dalam perca yang hitam. Perca seperti mana perca kain yang teronyot, yang bersimpui-simpui di dalam tembikar daripada api neraka. Sebut kita perca yang hitam di dalam tembikar daripada api neraka. Hanya boleh kita bayangkan seperti perca kain. Hak kecil. Kita ponyot, bubuh dalam satu bekas, dilayung atas api, jadi guna perca tu. Itu bayangan, tapi lebih lagi lah neraka. Yang terlebih sangat busuknya perca kain daripada bangkai intaha. Itu nyawa orang kafir. Itu bandingnya, bezanya nyawa orang mukmin, nyawa orang kafir. Baik kata ulama radhiyallahu anhum, dan sesungguhnya dikeraskan Allah Ta'ala akan sakaratul maut. Apa dia sakaratul maut? Ini mabuk mati, ataupun keadaan nak mati. Itu sakarat. Atas anbiya, dikeraskan oleh Allah Ta'ala akan sakaratul maut atas anbiya dan awliya. Mabuk mati anbiya, mabuk mati awliya, macam mana? Tatkala keluar nyawa mereka itu, anbiya dan awliya, supaya meninggikan darjat mereka itu. Itu sebab tak sama mati anbiya awliya dengan orang yang kebanyakan, tak sama. Kalau yang lepas Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata takriban, aku tidak pernah melihat mati yang lebih baik daripada matinya Nabi SAW. Yang lebih baik. Ada puak lain ni baik juga, tapi hak terlebih baik itu adalah Nabi SAW. Itu orang panggil nisbah darjat. Itu keluar nyawa mereka itu anbiya, awliya, supaya meninggikan darjat. Apa maksud meninggikan darjat? Tak apalah tadi umur sakarat, umur keadaan Nabi, keadaan wali mati. Dikehendaki meninggikan darjat apabila mati seseorang yang diagung-agungkan, maka bertambah lagi kerinduan mereka itu kepada Tuhannya. Bertambah lagi kerinduan mereka itu kepada Tuhannya. Kerana apa ilat dia? Ilat dia kerana sudah tiada sandaran mereka itu untuk menghadap pada Tuhan, tak ada. Diganti dengan orang lain pula. Mati pula, habis-habis sandaran dia, ganti pula, ganti sampai lah ni. Kita pun ada sandaran kan? Sandaran kita seperti dia. Nabi tak ada dah, sahabat tak ada dah, ulama-ulama muktabah besar-besar pun tak ada dah, habis dah. Sandaran kita siapa? Sandaran kita ulama-ulama yang menjadikan karangan mereka itu supaya kita ini dekat kepada Tuhan. Itu orang panggil sebuah darjat. Dikaitkan dengan mati mereka itu lebih elok daripada mati orang yang kebanyakan. Darjat Nabi, darjat awliya, itu dikaitkan dengan mati. Kalau dikirakan ain darjat, itu adalah susunan daripada anbiya, awliya.
tabi'in, ulama, salihin. Itu susunan darjat. Itu matinya anbiya, aulia, supaya meninggikan darjat mereka itu, dan dikeraskan Allah Ta'ala atas orang yang lain daripada mereka itu anbiya dan aulia, daripada muslimin. Maksudnya orang yang kebanyakan muslimin, selain pada anbiya, selain pada aulia, lain pada tabi'in, lain pada salihin. Maksudnya muslimin ni orang yang kebanyakan mengikut susunan darjat. Supaya apa? Supaya kafarah dosa. Supaya kafarah dosa. Apa dia kafarah? Kita lalu sebut kifarat kan? Kifarat. Perkataan yang asalnya adalah kafaratun. Kafarah. Mereka orang liak-liak ni dia kata apa? Keparat. Keparat. Keparat terjemahan dia apa dia? Keparat ni terjemahan dia orang yang berdosa, walaupun cakapan dia cakap Melayu. Bahasa keparat tu tak dia pakai, tu keparat, jahat. Adapun kafarah maknanya adalah bayar hutang dosa. Bayar hutang dosa. Bayar dengan mana terbayar. Bayar dengan mana terbayar hutang dosa. Apa kelakuan kita tengok. Dikeraskan Allah Ta'ala atas orang yang lain daripada mereka itu, anbiya dan aulia daripada muslimin, supaya kafarah dosa bagi mereka itu muslimin, atau seksa atas dosa mereka itu, seperti barang yang telah dahulu atas ilmillah, atas ilmillah ta'ala, ataupun atas ilmu Allah Ta'ala. Boleh baca Melayu, boleh baca Arab. Atas ilmu Allah Ta'ala, atas ilmillah ta'ala pun boleh. Macam mana kafarah dosa, seksa atas dosa, lagi akan datang, tak jauh dah. Dan jikalau tiada siksa atas dosa, maka hak Subhanahu wa ta'ala adalah kuasa bahawa memberi akan mereka itu muslimin demikian martabat dengan tiada dibala. Seperti mana martabat anbiya dan aulia dengan tiada dibala. Maksudnya dengan tiada cubaan. Cubaan daripada Allah. Kafarah dosa ni yang akan datang, dia akan sebut, sebelum itu kita sebut kafarah dosa, maksudnya sakit yang lama, tu ambil kafarah dosa. Lalu kita dah sebut kan, sakit tu kafarah dosa. Lagi lama sakit, lagi gugurnya dosa. Di dalam Jauhar Mahub, dalam hadis Nabi SAW kan, gugurnya dosa bagi orang yang sakit dengan sebab ia sabar di atas musibah, gugur dosa. Kalau dia tak sabar di atas musibah, tak gugur dosa. Sakit, sabar. Apa-apa musibah, sabar. Itu adalah percubaan daripada Tuhan. Nak tengok sabar kan tak sabar. Bila sabar adalah redha. Sakit pun redha. Apa arti redha? Redha tu suka hati. Orang yang hadapkan kepada Tuhan, semuanya ini adalah daripada Tuhannya. Tuhan yang bagi sihat, Tuhan yang bagi sakit, redha. Dalam keadaan sakit dia itu sabar dia. Pada ketika itu barulah gugur dosa dia. Tu rujuk Jauhar Mahub. Tu ada pun dia kata adui sakit dia punya adui sakit. Itu adalah tabiat manusia. Itu baru sakit
berpanjangan, bukan sakit nak mati. Sakit berpanjangan tapi lambat lagi nak mati. Dua-dua. Tu orang panggil tabiat manusia. Tu tak ada kesalahan kan. Redha, sabar, hak tu hak bangsa hati. Ada redha, ada sabar pada hatinya, walaupun ia sakit, dia suka. Tinggi pangkat redha. Begitu juga sabar, tinggi pangkat sabar. Baik, seterusnya. Maka sesungguhnya telah engkau ketahui, hai saudaraku, bahwasanya mati itu ialah kebinasaan yang amat putus. Kebinasaan yang amat putus dan pekerjaan amat kesukaran. Terjemahan kebinasaan yang amat putus, mati itu binasa ia seseorang yang mati itu terputuslah daripada segalanya. Itu putus. Dan pekerjaan amat kesukaran, mati pekerjaan yang amat kesukaran, maksudnya bukan mudah nak mati, sukar. Memang kita tengok keadaan seseorang tu lah mati dah kemarin duk sembang, mudah. Tetapi hakikat sebenarnya pekerjaan mati itu adalah amat kesukaran. Lepas satu. Baik. Jangan sangka apabila seorang itu mati sudah selesai segalanya. Tak lagi. Tu. Selesai tu di akhirat tu. Tempat selesai. Juga dikatakan kesukaran walaupun ia sudah mati. Tetapi dikehendaki pekerjaan amat kesukaran, yakni mati diri seseorang itu. Maksudnya sakit seperti mana terjemahan yang lepas-lepas. Seperti pukul dengan pedang dan ditikam dengan mata tombak. Perkara yang lepas lagi seperti 300 tikaman pedang. Sukar tu. Mati dan pila yang amat sangat pahitnya. Pila ni terjemahannya dengan pil, orang panggil dengan makna ubat-ubatan. Pila bahasa lama, pil ataupun ubat-ubatan yang amat sangat pahitnya. Nak telan pun pahit. Telan tak masuk ludah pun rasa pahit lagi. Itu mati. Sukar tak? Sukar. Dan amat kebencinya. Mati amat kebencinya dekat mati. Apabila cukup tempoh seorang anak Adam, maka mati ia. Dia pun benci nak duduk lama-lama. Mati, hakikat mati, benci lama-lama sekali dengan hamba Allah, yakni anak Adam. Apabila cukup tempoh, mati ia ni dalam keadaan benci. Kalau suka, dia pun tak mau mati. Dan huduh, tu mati tu. Nah, abang kata mati, bukan orang mati. Orang-orang lah itu terjelas tentang mati kan, hakikat mati. Allah Ta'ala jadikan ia seperti kipas yang berbolang putih dan hitam. Mata hitam dan putihnya itu bercampur, lagi mempunyai sayap. Lalu ia di hadapan seorang hamba Allah, maka mati ia. Tu baru jadi orang mati. Itu hakikat mati. Dan bahawa ialah yang mendatang akan merubah segala lazat. Itu mati. Datang mati, cabutlah nyawa anak Adam, maka jadilah ia orang mati. Lagi pula merubah segala lazat. Habis dah lazat-lazat pun habis. Lazat makan habis, lazat sembang habis, lazat berjalan-jalan habis. Apa lagi lazat, bangsa lazat habis, berubah.
dan memutuskan bagi darjat yang dibencinya, dan menceraikan bagi segala urat dan tulang dan anggota, maka dimasukkan dalam rumah yang kelam yang banyak hawam. Apa dia hawam? Hawam ni mengantuk. Dimasukkan dalam rumah yang kelam yang banyak hawamun, banyak mengantuk. Duduk dalam gelap ni mengantuk, duduk dalam cerah pun mengantuk. Bohlah kipas besar mana pun duduk mengantuk tu. Kipas besar kita tu duduk mengantuk lepas tu. Itu bahasa mengantuk. Tapi hakikat mati nak ceritakan apabila hampir matinya seorang anak Adam, maka bercerailah segala urat dan tulang dan anggota, maka dimasukkan dalam rumah yang kelam yang banyak hawam. Ini mengantuk, maksudnya tidak ada kesedaran dirinya. Ini dia ibarat rumah yang kelam, dikui kelam malam. Lepas tu mengantuk. Bila mengantuk, lena, maka jadilah kamu Adam. Adam tu lenyap, mati. Baru mati tiga tu. Itu sebab orang panggil mati itu ada dua. Mati itu ada dua. Terjemahan Muhammad Jitra. Mati yang pertama ketika tidurnya. Mati yang kedua ketika dicabut nyawanya. Itu Syekh Al-Fatani dia buat ibarat di sini. Apabila dimasukkan dalam rumah yang kelam yang banyak hawam, yang banyak mengantuk, maka jadilah kamu Adam. Habis lenyap. Lenyap tu mati. Dan bila mati, dan bercampur engkau dengan raghamun, ra berbari fathah. Dah mati, orang tanam. Dan bercampur engkau dengan raghamun, apa dia? Yakni tanah. Dan jadilah tanah yang dijijak-jijak oleh kaus, oleh kasut. Kita duduk di bawah, orang duduk di atas, orang duduk pijak lah. Dan akdam, yakni tapak kaki. Dan terkadang dijadikan kamu bijana tembikar. Dah jadi tanah dah, asal orang. Tanggalnya nyawa, lenyap, Adam, orang tanam, bulan tanah, bercampurlah dengan tanah. Dah bercampur tanah, gue sekali, jadilah ia seperti tanah. Tu. Dan terkadang jadikan kamu bijana tembikar. Tembikar, sayung, buyung, guri, tu tembikar. Dan terkadang dibuatkan jidar, tanah tu, tanah. Dah kita ni dah daripada tanah kembali pada tanah, dijadikan pula tanah tu. Yang ni dibuatkan jidar. Jidar apa? Jidar rumah. Tanah orang buat dinding rumah jidar. Kalau ni orang pakai bata simen kan, bata simen. Dulu orang buat dengan tanah. Masih lagi negara-negara yang terperosok tu buat dengan tanah, buat dengan tik lembu pun, buat dinding. Di sini sebutkan dibuatkan jidar rumah, dinding rumah, tanah tu, atau diperbuatkan di kau. Ni dikhitabkan bagi tanah. Diperbuatkan di kau. Tanah itu tempat ingat api. Apa dia tempat ingat api ni? Tempat ingat api ni orang beri tempat pelekat api seperti dapur tanah. Orang dulu pakai dapur tanah. Lah ni tak ada dapur tanah lah. Dapur gas lah ni. Lah ni masih ada lagi hulu-hulu dapur tanah. Depa duk salai daging, salai apa tu hak derian depa buat ketui-ketui tu. Lempuk kan? Lepuk salai. Jadi lagu itulah.
Iaitu pandang tanah, pandang sesuatu yang diperbuat daripada tanah, bahawasanya matinya seorang anak Adam ataupun diri kita sendiri, begitulah keadaannya. Apa dia makna keadaan? Maksudnya hina. Itulah hinanya. Maka janganlah berlebih-lebih bahawasanya kita ni adalah hamba yang hina, daripada tanah jadikan tanah, dan dibuat bagai-bagai daripada tanah. Dan ada juga tanah dikorek lubang buat jamban, tu tanah. Kemudian pergi pada riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, didatangkan orang akan Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan bijana. Bijana ni bekahlah, bekas ayak. Meminum ia Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada bijana. Maka mengambil ia Sayyidina Ali dengan tangannya dan menilik ia Sayyidina Ali pada bijana, duk tengok bijana. Dan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beberapa pada engkau daripada mata yang bercelak. Tu kata kat bijana tu. Dia tengok bijana, dia pegang, dia tengok, dan dia kata, beberapa pada engkau daripada mata yang bercelak dan pipi yang asil, yang ni yang lembut, lagi rata. Baik, asalnya daripada tanah. Maka hadaplah hati Sayyidina Ali bahwasanya aku, tak kira siapa-siapa, akan kembali kepada tanah. Di ibarat mata yang bercelak, pipi yang asil, pipi yang lembut. Itu dulu, lah ni lagi rata. Lah ni tu, perkataan lagi rata itu perkara yang sekarang, al-an, sekarang. Hak dulu mata bercelak, pipi yang asil yang lembut, lagi rata. Lah ni rata, tak ada dah bercelak, tak ada dah pipi yang lembut, rata. Tengok belah ni pun tanah, tengok belah ni pun tanah. Tu nak abang kata bijana. Yang mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah tilik akan bijana, itulah perkataan dia. Baik. Cuma lah ni bercorak kan, bercorak. Walau corak pun kau ni tanah, kau ni tanah, kau ni tanah. Dulu lain bercelak, pipi lembut, bagai-bagai lah sebelum mati, sebelum jadi tanah. Apa maksud lagi rata? Rata ni tidak berbentuk seperti mana bentuk yang dahulunya. Dulunya apa dia? Manusia tu bercelak, pipi lembut, berbedak, bagai-bagai lah. Bau harum, bau minyak wangi. Dah jadi bijana, dah jadi tembikar, keadaan dia sama. Itu maknanya rata, tak seperti dahulu. Ambil faham lebih lagi. Itulah hakikat diri yang sebenarnya. Daripada mana kita? Daripada tanah. Lagu tu balik tengoklah bijana yang masa tanah ni. Kalau di rumah ada buyung, sayung lah, buyung sayung, duduk buah ayak, minum ayak tu sejuk. Pi bercakap dengan buyung tu. Saya orang gila pula tu. Tu ambil kelakuan Sayyidina Ali. Baik, hikayat bahawasanya dua orang laki-laki berbantah-bantah keduanya. Dua orang lelaki pada bumi itu berkelahi. Dan berkelahi keduanya, berbantah-bantah berkelahi akan bumi itu, maka ditutur Allah akan satu bata. Ditutur maksudnya disusun. Ditutur, disusun. Ambil ibarat daripada
tawatir ataupun mutawatir, satu maksud tutur disusun. Payah terjemahan kitab ni, lobek lah. Tu terjemahan dia daripada tawatir ataupun mutawatir, di atas jalan susunan. Kalau disebutkan hadis, orang panggil hadis mutawatir, 30 orang yang siqah, lagi pula yang adil, itu hadis mutawatir. Ini orang panggil tafaul, sempena ataupun ambilan daripada perkataan mutawatir ditutur. Bukan ni sebuah cakap ni tak, ni sebuah percakapan, maksudnya disusun. Allah akan satu bata daripada dua orang laki-laki hak berbantah yang berkelahi tu, susun bata pada dinding. Demikian bumi itu. Maka berkata ia, siapa yang kata? Yang ni bata. Ni hikayat ni, bata bercakap. Maka berkata ia bata, hai ini, diisyaratkan diri dia, hai ini bata ni, yang pada tengok bata ni, bahwasanya aku dahulunya satu raja daripada beberapa raja-raja yang malik, maksudnya yang memerintah akan dunia ini 1000 tahun lah. Orang buat bata ni, orang buat bata, buat susun, buat dinding. Dan aku perbuat 1000 dusun, aku ada 1000 dusun, dan aku berkahwin 1000 perempuan bikir. Bikir ni orang panggil perempuan yang dara. Kemudian maka mati. Faham dah tu? Mati, aku mati. Dan jadi tanah. Maka tinggal aku padanya pada bumi. Demikian itu. Baginya bagi bumi tahan. Maksudnya tertahan aku. Duduk dalam bumi. Kemudian mengambilkan aku orang berbuat bijana. Bijana tanah. Maka diperbuat kepada aku bijana, maka dipakainya akan daku hingga pecah. Kemudian tinggal aku tanah 1000 tahun. Dah pecah, orang tahu 1000 tahun pula. Kemudian mengambil akan daku seorang laki-laki, maka diperbuatnya akan bata. Buat bata. Buat alam macam mana pun jadi bata. Sebut tak bata ni orang nak buat dinding pada susunan satu. Jadi bata pula. Maka menjadikan daku di dalam pagar ini. Ni pagar ni. Pagar yang bagi dua orang lelaki duduk keli tu, dia kata, jadilah aku dalam pagar ini. Duduk lagu ni. Duduk sekat tanah ni, sekat tanah tu. Maka apa berbantah kedua kamu? Pasal apa kamu berbantah-bantah? Maka pada apa berkelahi kedua kamu? Pasal apa kamu berkelahi? Lagi akan datang, kamu pun akan jadi seperti aku. Tu. Hina tak? Hina. Itu hikayat. Permula hikayat pada demikian itu amat banyak. Itu dia ni datangkan oleh Syekh Al-Fatani, sampai cerita tentang bata. Maka amalkan olehmu hai saudaraku. Ambil iktibar olehmu hai saudaraku. Jaga-jaga olehmu hai saudaraku. Tilik olehmu hai saudaraku. Banyak terjemahan amal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis. Tadi kita baca, tidak berhajat pada syarah yang lebih. Kemudian seterusnya syahdan. Bermula mati itu kafarah bagi tiap-tiap Muslim. Baru dia nak datangkan beberapa hadis Nabi SAW. Tadi datangkan beberapa perkataan ulama. Dan juga sebahagian daripada hadis daripada Sayyidina Ali. Kemudian hikayat. Itu orang panggil ni sebuah susunan. Tartib. Hebat ulama dulu. Nak menguatkan lagi hikayat,
nak menguatkan lagi kata ulama, nak menguatkan lagi apa yang datangkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Datangkan beberapa hadis. Tengok riwayat Abu Naim daripada Anas ibn Malik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu kafaratun likulli muslimin. Bermula mati itu kifarat bagi tiap-tiap muslim. Kita kata kifarat, terjemahan bagi kafarah. Boleh kita sebut kafarah, boleh kita kata kifarah. Kifarah ambil daripada bahasa Arab kafarah, tapi makna hak tu lah. Kalau kita sebut kafarah, hak tu sebetul-betulnya kalimah Arab yang asal dengan makna bayar hutang. Bayar hutang maksudnya bayar hutang dosa. Al-mautu kafaratu likulli muslimin. Bermula mati itu kafarah bagi tiap-tiap muslim. Kata ulama radhiyallahu anhum, dan sesungguhnya adalah mati kafarah itu bagi tiap-tiap muslim bagi barang yang didapatnya dapat mati di dalam sakitnya. Dia ada dua sini. Keadaan mati sakit, sebelum mati pun sakit. Kafarah dia yang mana? Adakah kafarah dia sebelum dia mati dalam keadaan dia sakit, ataupun keadaan ia mati ketika cabut nyawa sakit tu? Itu pendapat ulama dua-dua. Itu sebab kesakitan mati bagi anak Adam itu tak sama. Ada hak lebih, ada hak kurang, ada hak tersangat lebihnya, ada tersangat kurangnya kesakitan mati. Itu mereka kafarah. Ataupun sebelum ia mati dia sakit, ada hak sakit sikit, ada hak sakit banyak, ada hak sakit saat, ada hak sakit lama. Itu juga kafarah. Itu dia ada dua. Dia kehendaki dua-dua itu namanya adalah kafarah daripada dosa. Baik di dalam kuburnya, barang yang dapatnya mati dalam sakitnya dan dalam kuburnya daripada pedih, dengan dalil sabda Nabi sallam pada hadis Muslim. Tengok dia nak menguatkan qarinah ayat. Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hutallahu biha illa hutallahu biha sayyiatihi. Kemudian kama tuhutas syajarati al-yabisati waraqaha. Payah terjemahannya. Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hutallahu biha sayyiati kama tuhutas syajarati al-yabisati waraqaha. Waraqaha baca qaf tu berbaris fathah. Baik, tiada daripada muslim yang mengenai akan dia muslim yang menyakiti daripada sakit. Semua sakit. Tu. Nah, abang kata semua sakit. Maka barang yang lainnya melainkan digugur Allah dengan dia segala kejahatan. Sakit adalah bagi tiap-tiap muslim tak dapat lari. Ada manusia hidup ni tak sakit? Sakit. Sakit lama, sakit sat, sakit terus-menerus berpanjangan pun ada sampai mati. Maka barang lainnya melainkan digugur Allah dengan dia dengan menyakiti itu
Menyakiti pada sakit, segala kejahatan, yakni dosa. Dikendaki kejahatan, yakni dosa. Seperti luruh pohon kayu yang kering akan daunnya, selai demi selai demi selai. Lagi sakit dia lama, maka digugurkan dosa dia seperti gugurnya daun kering. Lepas satu, lepas satu. Cuba tengok daun kering nak gugur apabila datangnya angin. Luruh kan? Ada lagi yang tak luruh. Kering pula, angin mai pula, luruh pula. Ada juga kita tengok pokok tu sampai dogoi, tak ada daun. Tu. Itu misal dia. Maka kita ketahui daripada hadis Muslim menceritakan tentang kafarah dosa bagi orang yang sakit, yakni menyakiti daripada sakit, yakni sakit nak mati, duk sakit sampai membawa kepada mati. Maka dengan itu, maka sabar, yakni tersabar ia. Sebab apa? Sebab dia tahu. Sabar dia. Dia seronok, dia dalam sakit dia seronok. Seolah-olah ia nampak dosanya ini berguguran satu demi satu. Itu bagi orang yang ketahui. Juga dikatakan orang yang sakit dalam keadaan sabar itu, maka sudah berlaku taubat ia kepada Tuhannya. Itu dikaitkan dengan sabar. Orang yang mati dalam keadaan sabar, maka berlaku taubat ia kepada Tuhannya. Itu. Ada manusia yang mati dalam keadaan tidak sabar, maka tidak berlaku taubat. Masih lagi rindu seperti mana ia dahulu-dahulunya. Kalau boleh nak hidup lagi, duk cerita, duk canang habis satu dunia, sakit sekian. Lah bahasa zaman lah bahasa, zaman canang lah ni. Duk di jari kan, duk canang habis. Habis satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang seterusnya dan disebut di dalam hadis kursi. Hadis kursi, hadis ini tidak ada perantaraan. Itu orang panggil hadis kursi, terus daripada Tuhannya. Khitab Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan apa-apa sesuatu. Disebut dalam hadis kursi firman Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali la akhraju 'abdan minad dunya wa uridu an arhamuhu hatta aw fihi bikulli khati'atin amaliha saqman fi jasadihi aw musibatin fi ahlihi wa waladihi aw dayyiqan fi ma'ishati wa iqtaran fi rizqihi. Boleh baca wa iqtaran, boleh baca waqtaran. Baca waqtaran ni orang panggil hamzah, hamzah wasal. Wa iqtaran ataupun waqtaran fi rizqihi hatta abalaghu masaqil az-zarri. Masaqil az-zarri, sirah mutahajjum mafa'ila. Masaqil az-zarri fa in baqa syai'un sadadtu alaihi al-mauta hatta yaqdi ka yaumin wulidathu ummuhu. Panjang hadis hadis kursi. Baik, demi ketinggianku, Tuhan kata, dan kebesaranku, tiada aku keluarkan hamba-Ku daripada dunia, tak mati ya. Dan aku berkehendak bahawa aku kasihan akan dia, bukan aku matikan ia itu
begitu saja. Maksud dia begitu, ahli kursi. Dan aku berkehendak bahawa aku kasihan akan dia hingga aku sempurnakan dia dengan tiap-tiap kesalahan yang ia kerjakan. Dia akan sakit. Tu sebab mati ni sakit. Dia ada sakit nak mati, ataupun dia sakit yang bersengatan sakit apabila tercabutnya roh. Dia ada dua sakit. Bukan saya saja Tuhan jadikan sakit mati. Bukan saya saja Tuhan jadikan sakit hendak mati. Allah Ta'ala jadikan sakit mati, sakit hendak mati itu kerana Allah Ta'ala kasihankan akan dia. Tu ada kursi. Yang ni bagi gugurnya dosa. Tu orang kafarah. Kafarah. Ada dua sakit. Itu dia kata, hingga aku sempurnakan dia tiap-tiap kesalahan yang ia kerjakan, dia akan sakit pada tubuhnya. Dalam tu dia tulis, nak baca tadi, boleh baca tubuh, lepas tu terlebih. La'ala sawab, yang ni tubuhnya, ejah sikit tu. Atau aku kena bala pada ahlinya. Kena bala pada ahlinya, ahli rumah, anak, isteri, kena bala. Kena bala ni bagai-bagai bala ni. Susah rezeki. Apa lagi bala? Kias dah. Sebut bala-bala ni orang panggil musibah. Musibah sesuatu yang mengenai di atas diri, sesuatu yang mengenai di atas ahli rumahnya. Tu sak jadi ni, sak jadi macam-macam lah. Itu orang panggil musibah. Juga dikatakan bala. Kita nak mati ni, tapi keadaan ahli keluarga kita ni dikenakan musibah bagai-bagai. Sak jatuh pokok, kawan ni jatuh pokok, kawan tu jatuh sungai, kawan tu jatuh parit. Tu contoh kan musibah bagai-bagai. Dan anaknya, atau aku picikkan pada kehidupannya dan picik akan rezekinya, tu semua bala. Hingga aku sampaikan masaqil zarrah. Apa dia masaqil zarrah? Yakni semut yang kecil. Semut yang kecil. Ini orang panggil ibarat masaqil zarrah, yakni semut yang kecil. Maksudnya semut yang kecil apabila menggigit akan merasai orang yang digigit itu sikit, kecil, gigit talim pula rasa lagi. Itu orang panggil ibarat kata musibah. Bagai-bagai musibah, bagai-bagai bala yang Allah Ta'ala kenakan pada orang yang hendak mati. Ada kalanya pada dirinya, ada kalanya pada ahlinya, anaknya. Dia elok tak ada apa pun, tapi ahli rumahnya kena bagai-bagai. Itu juga musibah. Tengok pula diri yang orang nak mati tu, dia redha tak apa yang mengenai di atas ahlinya? Dia redha tak? Bukan qadar kena pada diri sahaja baru kita sebut redha ataupun sabar. Tapi dikaitkan orang yang di bawah nafkah, di bawah tanggungan, apabila dikenakan musibah, orang yang menafkah itu redha ke atau tak redha, sabar tak ataupun tak sabar. Itu musibah. Lalu kita duk pandang kita ya, orang yang di bawah nafkah kita kena apa-apa, kita kata biar pi ya. Tak ada redha, tak ada sabar, seperti mana lepas tanggungjawab. Maka Syekh Al-Fatani datangkan di sini di atas hadiah kursi, bahwasanya orang panggil ihtimal hadis kursi, bahwasanya redha ataupun sabar bukan hanya pada diri, bahkan pada ahli rumah lah. Ahli rumah apa yang mengenai pada isteri? Ada tak si suami menjaga isterinya yang tidak berdaya, sakit dan juga sebagainya, ataupun anak-anak yang dikenakan musibah,
si suami duduk jaga. Redha tak dia? Sabar tak dia? Tak semestinya orang yang tidak berdaya itu mati terlebih dahulu daripada orang yang kuat. Banyak juga orang yang kuat itu mati dahulu daripada orang yang tak kuat. Mati ia dalam keadaan redha, mati ia dalam keadaan sabar. Itu pun sebahagian daripada gugurnya dosa-dosa seperti mana daun-daun kering. Tu bagi orang yang mengetahui, maka sabarlah. Apa-apa musibah yang mengenai di atas dirinya ataupun musibah yang mengenai di atas ahlinya, sabar. Baik. Itu diibarat masaqil zarrah, yakni semut yang kecil. Baik, sedikit lagi, maka jika tinggal suatu lagi, yakni dosa, sabar dengan musibah, ada lagi dosa. Maka jika tinggal suatu lagi, yakni dosa, aku keraskan pedih matinya. Mati dia pula, diri dia yang mati, tersangat pedihnya mati hingga habis. Maksudnya habis dosa. Maksudnya ada dua tersebut tadi. Sabar di atas bala ataupun musibah yang Allah Ta'ala kenalkan pada dirinya ataupun kenalkan pada ahli keluarganya, isterinya, anaknya, pada kehidupannya, rezekinya. Sabar. Kalau mati ya, maka bergugurlah dosa dengan sebab ia sabar. Kalau masih lagi tinggal dosa, ada lagi dosa, ketika ia mati itu, maka Allah Ta'ala pedihkan matinya sehingga habis dosa. Itu nak abang kata apa? Nak abang kata bukan saja Allah Ta'ala jadikan sakit bagi mati, bukan saja Allah Ta'ala akan jadi sakit ketika mati. Dia ada dua. Itu nak jawab apa? Jawab, Allah Ta'ala jadikan sakit hendak mati, dan juga Allah Ta'ala jadikan sakit ketika mati kerana Allah Ta'ala kasihan bagi hamba-Nya. Itu sebab Allah Ta'ala bagi sakit. Tu supaya gugurlah dosa-dosanya. Bila gugur dosa, tak ada dosa. Bila tak ada dosa, tempatnya di akhirat adalah syurga. Tu zalim tak Tuhan? Tak. Tersangat adilnya. Tu kalau kita tanya, kalaulah nak mati ni, nak sakit dulu ke nak mati terus? Tak berani jawab no. Lepas tu terpulang. Hak ni kita kata jawab pilah hati, jangan jawab di mulut, jawablah hati. Jawablah apa-apa nak jawab pun. Tapi sakit tu, sakit ataupun mati itu adalah urusan Tuhan kan. Itu urusan dia. Kalau dibagi pilihan, kita nak jawab guna. Kalau dibagi pilihan, kalau ketika mati, ketika dicabutkan nyawa itu seperti 300 tikaman pedang, ataupun seperti ditikam oleh lembing, bahkan lebih lagi. Kan nak mati ni, sebelum ia tertanggal nyawa, biar sakit begitu saja. Kalau diberi pilihan, nak pilih yang mana? Jawab mirip tu. Jawablah hati. Lepas tu duduk fikir, balik duduk fikir tu. Tu. Supaya apa saya sebut tu? Supaya kita ini beramal dan juga bersedia untuk mati. Mudah-mudahan mati kita itu tidaklah seperti yang dinyatakan, seperti ditikam oleh tombak, ditikam oleh pedang 300 kali. Mudah-mudahan diringankan sakit mati. Baik, itu memang makam doa lah. Kemudian kata ulama, bersalahan muslim yang tiada dikasihnya. Baik, insya-Allah lagi
Akan datang kita akan sambung kata ulama. Lagi yang akan dinyatakan Muslim yang Allah Ta'ala kasih keadaan dia macam mana. Bagaimana pula orang kafir keadaan dia macam mana. Keadaan orang kafir dengan keadaan orang munafik, keadaan matinya pendapat ulama adalah sama. Tu jangan jadi munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin fahina fid din wa biman ijtama'a risalata wa nubuwwata 'ala samawati wal ardh. Alhamdulillahirabbil alamin.